Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedang tak sedang lebih kurang sebulan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Lebih kurang sebulan saja lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Dan kita dah kena mula dah bersedia untuk menghadapi Ramadan. Bukan bila masuk saja Ramadan baru kita berubah, tetapi sebenarnya perubahan itu kena berlaku bermula daripada sekarang. Seperti mana yang kita ketahui, bila datangnya Ramadan, manusia ni berlumba-lumba melakukan kebaikan. Tapi sebenarnya Ramadan adalah satu bulan untuk mendidik kita, membawa kita kepada jalan istiqamah beribadat kepada Allah, istiqamah kita menuntut ilmu. Dan jangan jadikan Ramadan sebagai seperti mana yang dilakukan oleh setengah manusia. Mereka menjadikan Ramadan sebagai satu bulan makanan. Mereka menjadikan Ramadan sebagai satu bulan beribadat. Tetapi apabila keluar saja daripada Ramadan, mereka meninggalkan semua kebaikan dan kembali mereka kepada keadaan asal. Itu sebuah sedikit tentang Ramadan. Tuan-tuan, bermula pada saat ini, berusahalah untuk sama-sama kita berada di dalam bulan Ramadan dan kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hari ini kita sambung ayat yang ke-18. Hari itu kita dah baca sikit, cuma keterangan dan tafsiran daripada ayat ni belum kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin ayat yang ke-18. Qalu inna tatayyarna bikum. Di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan, dia kata qalu inna tatayyarna bikum, makna dia tasya'amuna, iaitu penduduk bandar itu berkata pula. Ia ni masih lagi berkisar, cerita ni masih lagi berkisar, ayat ini masih berkisar lagi tentang penduduk Antakiyah, penduduk Antakiyah dan raja dia yang nama Antakis. Penduduk Antakiyah ini, mereka ini mendustakan nabi-nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita ni bila dengar cerita ni, kadang-kadang kita merasakan cerita ni cerita dulu. Cerita ni cerita sejarah, hanya meninggalkan sejarah. Tuan-tuan, sejarah tak sama seperti mana sejarah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala masukkan cerita ini di dalam Al-Quran, ini menandakan bahawa perkara itu penting. Sejarah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam Al-Quran ini sebagai dalil kepada kita untuk kita buat perubahan di dalam kehidupan kita. Sebab itulah bila Allah Subhanahu wa taala ceritakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah utuskan 3 orang nabi di kalangan penduduk Antakiyah ini, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menghendaki sesuatu supaya mereka ini melakukan perubahan di dalam kehidupan mereka.
Begitulah juga kita tuan-tuan, di zaman kita ini Allah Subhanahu wa taala lahirkan banyak ilmuwan. Setengah-setengah orang dia kata orang dulu dengan orang lah ni, orang lah lebih banyak ilmu. Itu silap pandangan kita. Kita tengok kepada suatu hadis yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la yaqbidul ilma intiza'u illa biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dengan dicabut daripada dada-dada ulama, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan cara mematikan para alim ulama. Tuan-tuan, bila mati salah seorang alim ulama yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, matinya mereka ini dengan membawa ilmu yang ada pada mereka. Begitulah juga kita yang hidup di zaman ini, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi satu golongan manusia yang memartabatkan agama Allah, memuliakan agama Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi pada zaman kita hari ini seperti mana juga yang telah berlaku di zaman-zaman yang sebelum ni. Sebenarnya kalau kita balik kepada sejarah-sejarah zaman dulu, Allah Subhanahu wa taala pada setiap zaman Allah Subhanahu wa taala mengurniakan seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa orang pemimpin kepada satu kaum. Bukannya Allah Subhanahu wa taala nak muliakan sesuatu kaum itu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada mereka. Bukannya Allah Subhanahu wa taala nak memuliakan sesuatu bangsa itu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepandaian kepada mereka. Bukannya Allah Subhanahu wa taala nak memuliakan bangsa itu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang hebat-hebat kepada mereka ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak muliakan sesuatu bangsa itu dengan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan kemudian mereka ini diberikan pemimpin yang membawa kepada jalan kebenaran. Contoh kita tengok kaum Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam keadaan kaum Nabi Nuh yang mereka ini berada di dalam kesesatan selepas mereka ini tidak beriman lagi dengan Nabi yang sebelum tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala utuskan seorang Nabi. Utuskan seorang Nabi yang nama dia Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada mereka ini selama 950 tahun. Panjang umur Nabi Nuh ni, dan Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Tapi sayangnya tuan-tuan, yang ikut agama Allah pada ketika itu hanya 80 orang. Adakah disebabkan Nabi Nuh ni tak pandai berdakwah? Adakah disebabkan Nabi Nuh ni berdakwah tak moden? Macam kita lah ni macam-macam. Berdakwah dengan YouTube, dengan TV, dengan internet, kan? Dengan kitab, tab ada depan lagi mengajar. Kan? Tu pun berapa orang? Ramai lagi tuan-tuan yang tak ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di surau, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, tak ramai tuan-tuan. Tak ramai. Kalau tengok di pasar raya waktu lah ni, di depan-depan TV waktu lah ni, cukup ramai. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab ramai di kalangan manusia duduk dalam keadaan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi pesan supaya kita ini sentiasa mengingati tentang kematian. Mengingati tentang mati ini boleh menyebabkan kita jadi orang yang baik. Mati adalah satu motivasi yang terbaik. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau Muhammad pada suatu hari engkau akan jadi mayat, engkau akan jadi jenazah, engkau akan mati, dan engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga manusia-manusia yang sebelum kamu telah berlalu mereka, dan mereka ini telah menemui Tuhan mereka. Dan begitulah juga manusia-manusia yang akan datang, yang mereka ini juga pada suatu hari akan merasai kematian. Tuan-tuan, akan merasai kematian. Penyakit ni macam-macam jenis. Ada orang yang duduk dalam dunia ni Allah bagi keadaan sihat, tak ada sakit apa sampai mati. Tapi kematian akan melalui semua manusia. Kematian akan datang kepada semua manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang lain, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu mulaqikum. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, innal mauta alladhi, sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kamu, akan datang kepada mereka.
tafirruna minhu, kalau sekiranya hamba lari daripada dia, seperti mana lari disebabkan takut kepada binatang buas, maka mati tetap akan datang menjemput kita, mati tetap akan datang ambil kita semua. Tuan-tuan, bila tengok dalam YouTube dia duk tunjuk cerita-cerita orang yang mati. Jadi ada kawan post mai, dia cerita tentang orang-orang yang mati dalam keadaan duk elok. Seorang pemain bola duk tengah-tengah lari nak boh gol, Allah cabut nyawa dia, mati di situ. Nah, seorang ahli gusti duk tengah-tengah wrestling, lawan wrestling, kita pun duk tengok, tiba-tiba dia main memandang ke atas, terjegi mata, mati di situ. Seorang yang tengah duk bercakap, duk tengah mengajar, duk cerita tentang kelebihan, duk cerita tentang azab Allah, duk cerita tentang alam akhirat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa dia pada ketika itu. Seseorang manusia yang pada ketika itu sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terlepas daripada mereka ini Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa-nyawa mereka. Begitulah orang-orang yang sedang melakukan maksiat, duk tengah berzina, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka. Ada satu kes hari tu ni berzina, duk tengah berzina, Allah cabut nyawa dua-dua orang sekali. Akhirnya mayat dua-dua ni sedang melekat. Nah, sedang melekat. Tapi tuan-tuan, berapa orang manusia yang ambil pengajaran daripada apa yang berlaku? Sebab apa? Semua menganggap bahawa sampai satu masa kita sempat bertaubat, kita sempat patah balik, kita sempat mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tak sempat, kita tak tahu bila. Sebab apa? Bila makin tambah hari, makin dekat kita dengan hari kematian kita. Batu Imam Ghazali rahimahullah disebut di dalam kitab Ihya. Dia kata, man arafad dunia, siapa yang kenal dunia, siapa yang tahu dunia. Dunia ni tuan-tuan hak apa kita buat lah, kan? Hak apa yang kita buat hari ni. Dunia ni macam-macam. Apa yang kita buat hari ni, kita rasa sombong, kita rasa hebat, kita rasa megah, yang tu dunia. Kita rasa kita baik, kita rasa kita buat apa pun Allah Subhanahu wa taala taruh, Allah Subhanahu wa taala tidak akan azab kita. Kita rasa Allah Subhanahu wa taala ni dengar kita, terlalu dengar kita. Dan ini adalah dunia. Kita diuji dengan alwah, kita diuji dengan kekayaan, kita diuji dengan pangkat, yang juga tidak terlepas kepada golongan-golongan orang yang pandai tentang agama, orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerah kepandaian tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini juga tidak terlepas daripada ujian yang disebut sebagai al-wahnu, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takutkan kepada kematian. Sebab itulah wujud golongan-golongan agama ini yang mereka juga mempertikaikan agama Allah, dan mereka ini menyeleweng dalam menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni tak jadi pelik sebab apa? Hati manusia kalau sekiranya tidak dijaga, sebegitulah hati manusia ni akan jadi kumpulan-kumpulan manusia yang sesat. Allah Subhanahu wa taala sebut awal lagi, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat bagi kamu. Yauma la yanfa'u malun, harta kamu, wala banun, anak-anak kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala kata macam tu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati mereka ini suci bersih, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati mereka ini suci bersih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ayat ini disebut tentang penduduk bandar itu berkata pula, sesungguhnya dia kata kami merasa nahas, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum, sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Jadi geng-geng ni kata dekat nabi-nabi ni, dia kata apa? Dia kata duk mai duk kacau, sebelum ni kami duk elok, sebelum ni kami duk aman damai, bila mai hampa pecah belah. Bila mai hampa ni bawa agama lain, bawa agama yang kami tak tahu dasar asas dia. Dan bila hampa mai ni, hampa bawa kami ni, dan kami ni dah pecah kepada beberapa kumpulan. Dia kata pecah kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, dia duduk di tengah-tengah, dia tak mau ke mana-mana pihak. Kumpulan yang seterusnya, dia ni, dia duduk di sebelah kami. Dan kumpulan yang seterusnya, dia duduk di sebelah hampa, sebelah kamu. Dia kata jadi telah terpecah kepada beberapa kumpulan. Jadi dia kata hampa ni, dia kata sebenarnya mai bawa nak cari nahai. Dia kata
nak cari penyakit, kata kat Nabi-Nabi ni. Nabi-Nabi ni yang main ni sebenarnya main nak cari pasal, nak cari sakit. Dia kata, hampa ni tak kenal lagi kami ni penduduk bumi Antakiyah ni, hampa tak kenal lagi. Dia kata dekat Nabi-Nabi ni. Dan kemudiannya dia kata, hampa main juga, hampa cari malang. Dan malang hampa ni telah melekat dan terkena kepada kami. Sebab apa tuan-tuan? Pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji penduduk-penduduk Antakiyah ini dengan panas selama 3 tahun, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala stop hujan dekat mereka. 3 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahan hujan tak turun di bumi Antakiyah. Sebenarnya sebab apa tuan-tuan? Disebabkan mereka ini ingkar atas arahan Allah. Disebabkan mereka ini tidak mau mendengar nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga kita. Cuba kita tengok keadaan di dalam negara kita sendiri. Ada di kalangan kita yang pernah jadi pemimpin. Ada satu orang yang pernah jadi pemimpin di dalam negara kita, dan kemudiannya lah ni dia duk cakap pandai tentang hukum hak dia tak erti. Cuba kita fikir hukum yang ada hari ni, hukum yang ada di dalam negara kita hari ini, adakah hukum ini boleh menyelesaikan masalah jenayah, boleh menyelesaikan masalah perceraian yang hari demi hari berlaku, boleh menyelesaikan masalah rompakan, masalah bunuh, boleh menyelesaikan masalah penipuan dan sebagainya? Adakah hukum yang ada ni boleh menyelamatkan manusia-manusia yang lemah di atas muka bumi Malaysia ni? Sebenarnya hukum itu tidak boleh menyelamat pun. Tapi pasal apa apabila hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuba kita ketengahkan, kita nak hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dilaksanakan, jadi mereka ini awal-awal lagi kata apa? Hukum ni tidak sesuai dan sebagainya. Sebenarnya hukum lah ni sesuai sangat. Hukum hak Tuhan bagi tu kita tak guna lagi. Kita tahu mana kata hukum ni tak sesuai. Dia kata sebenarnya dia kata tak boleh lagi pasal orang tak faham tentang hukum lagi. Orang tak ada ilmu lagi tentang hukum. Kita sebenarnya kalau kita buat satu-satu benda, maka hukum tu akan orang fahami. Contoh tuan-tuan yang bawa kereta. Berapa orang di kalangan kita rasanya kalau buat periksa ujian lalu lintas pula yang signboard ni habis tak faham, tak boleh nak cerita. Signboard ni apa dia? Cerita. Signboard ni tunjuk apa? Signboard hak buat gambar ular. Oh, dia kata ni kawasan ni dinosaur. Dia tak ada dinosaur. Nah, kawasan ni apa dia? Kita tak ingat dah. Sebab apa? Kita Nabi sebut dah, kita manusia lemah. Kita manusia yang perlukan bimbingan. Kita manusia yang perlukan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kalau sekiranya hak tu kita tak boleh faham, maksudnya kita boleh langgar undang-undang. Kita tak boleh langgar undang-undang. Ada orang yang dia tahu tengok lampu merah jalan juga. Jalan juga. Tu tahu undang-undang yang dia dah tahu lampu merah kena berhenti, tetap dia jalan juga. Begitulah juga hukum yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita buat ni. Maksudnya kalau kita nak tunggu semua orang faham, hukum ini tidak boleh dilaksanakan sampai bila-bila. Pasal apa tuan-tuan GST orang tak faham banyak, mereka laksana juga. Pasal apa GST ni yang banyak orang tak faham. Saya sendiri pun tak apa faham. Tahu duit gaji kita tekan hari ni buat keluar cerah, esok tak ada lah GST punya pukulan kan. Nah, GST punya pukulan pasal apa hak tu tak ada siapa kata apa pun. Pasal apa hak tu semua orang pakat tunduk patuh saja. Pasal apa bila mai tang hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukum yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka kita semua, marah kat kita semua, kita buat tak tahu, kita tak usaha pun untuk melaksanakan hukum tersebut. Jadi kita tuan-tuan sebagai orang biasa, sebagai orang awam, kita bukan pelaksana. Kita hanya sebagai orang yang duduk di dalam negara, dan kemudiannya kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kok mana pun kita tetap bertegas bahawa hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib dilaksanakan, wajib diketengahkan, dan tak ada sanksi dan tak ada kompromi. Dan tak ada pun satu perkataan yang boleh kita memperlekehkan hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jelas-jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan hukum tersebut untuk kehidupan kita yang ada di atas muka bumi pada hari ini. Begitulah juga puak-puak yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi 3 orang Nabi ni, mereka kata pula Nabi-Nabi ni bawa malang. Nah, Nabi-Nabi ni bawa malang. Nabi-Nabi ni mai cari pasal. Dan kemudiannya disebutkan lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata puak-puak ni bukan takat tu, depa ni bersumpah la illam tantahu lanarjumannakum. Dia kata lam ni disebut lam qasam.
Nah, lain lam ni makna dia, lain tu makna dia lam qasam. Lam qasam ni ialah mereka ini bersumpah. Maka sesungguhnya dia kata, kami, dia kata, kalau hampa tak berhenti daripada berdakwah, kalau sekiranya hampa tak berhenti daripada menjalankan tugas yang hampa kononnya hampa kata daripada Tuhan hampa, maka kami lan tantahu lanarjumannakum, kami ni tidak akan teragak-agak, akan lontak hampa, akan rejam hampa dengan batu. Nah, kami semua ni akan bersepakat dan lanarjumannakum, akan rejam hampa dengan batu sampai mati. Dia kata, tentulah wala yamassannakum minna azabun alim, tentulah kami akan merejam kamu yang sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kemudiannya mereka ini mengancam bahawa mereka ini akan bunuh nabi-nabi ini dengan cara seksa dulu. Kami tak akan bunuh hampa macam tu saja, tapi kami akan seksa hampa dengan kami ikat hampa di satu tempat, dan kami akan lontak hampa dengan ketir batu sampai hampa mati dalam keadaan merasa azab mu'allim ataupun azabun alim. Hampa akan merasakan azab apabila dilontak dengan batu, apabila dipukul dengan batu ni, hampa akan jadi rasa tersangat seksa dan tersangat azab. Jadi mereka ni, puak-puak Antakiyah ni menganggap bahawa bila datangnya nabi-nabi ni, punca nabi-nabi ni lah negara mereka ni dilanda kemarau, hujan tak turun selama 3 tahun. Tapi sebenarnya apa yang berlaku itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka menolak hidayah Allah, mereka menolak hukum Allah, mereka menolak nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rasul-rasul itu mengatakan bahawa mereka hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak menuntut apa-apa ganjaran dan bayaran dari mereka, namun mereka tetap menolak, bahkan menuduh, mengancam dan mengugut, berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya nasib malang dan bala yang telah menimpa kami adalah disebabkan kamu, dan sekiranya kami ditimpa sebarang musibah adalah disebabkan kamu bertiga pembawa sial. Jadi dia kata dekat nabi-nabi ni pembawa sial. Nah, dia kata dekat nabi-nabi ni pembawa sial. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kenal para alim ulama yang dulu di atas muka bumi hari ini, apabila para alim ulama ini dikecam, dihina oleh pemimpin-pemimpin yang tak mau buat hukum Tuhan, yang tu betul-betul pemimpin, betul-betul alim ulama yang membawa kebenaran. Yang tu saja. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk contoh dah. Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk contoh dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dia di kalangan bangsa dia, di kalangan adik-beradik dia, di kalangan kaum dia sendiri, di kalangan bangsa Arab. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala hantar, sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak meninggikan darjat bangsa Arab. Tapi pada ketika itu mereka sendiri yang menghinakan golongan mereka. Begitulah juga kita ni, kita sebagai bangsa Melayu di negara kita ni. Nah, kita dijadi hebat ni bukan sebab kereta api tanah Melayu. Kita dijadi hebat ni bukan ada nama-nama Melayu ni. Kita jadi hebat bukan sebab tanah kita ni asalnya tanah Melayu. Bukan disebabkan ada bahasa Melayu. Bukan disebabkan ada yang perkataan Melayu saja kita jadi hebat. Bukan. Kita ni yang hebat, yang jadi mulia disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan Islam kepada kita. Kita jadi hebat disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan para alim ulama di kalangan bangsa Melayu. Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan iman dan takwa kepada kita. Sebab itulah kita jadi manusia yang hebat. Nah, di dalam negara kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah, kalau sekiranya kita menjadi bangsa yang seperti bangsa-bangsa lain, Allah Subhanahu Wa Taala tidak teragak-agak untuk memusnahkan kita. Seperti mana di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada 1/3 malam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada 1/3 malam, Nabi bangun dan kemudiannya Nabi buat ibadat macam biasa. Dan kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis. Nabi sebut satu hadis. Nabi kata, wahai sekalian manusia, ingatlah kamu semua kepada Allah. Nabi bangkit tengah malam,
kemudiannya gerak isteri dia, gerak sahabat dia. Selepas tu bagi tahu dekat sahabat, ingatlah kamu kepada Allah. Kita boleh buat kalau gitu. Kita sat pergi lah rumah Haji Man duk tidur. Kita pergi panggil ketuk rumah dia, ketuk pintu. Ni maham mai apa ni? Dia saja main abang kat Haji, ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa akan jadi? Apa akan jadi tuan-tuan? Ataupun kita pergi rumah Nas ke? Dia tak dah lah orang letih ni ke? Duk main apa tengah-tengah malam ni? Kan dia tak ada, saya main ni nak bagi tahu ingatlah kamu kepada Allah. Kan? Oh, dia kata tiru Nabi pula. Dia kata Nabi buat kat sahabat, dia kata ustaz pun nak main buat kat saya. Dia kata, nah kita akan faham macam tu. Tapi sebenarnya peringatan dari Nabi SAW pasal apa? Cuba kita fikir tengok. Sebab Nabi ni dia merasakan masa tu tak cukup dah. Masa tu disebut sebagai time extension. Nabi sebut masa tu satu masa yang singkat. Bila Nabi ni dia rasa nak abang sesuatu, Nabi ni dia rasa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat dia sesuatu, cepat-cepat dia khabarkan kepada sahabat, cepat-cepat dia sampaikan kepada sekalian manusia. Macam tu kita ni manusia yang suka tangguh. Nah, kita suka tangguh. Apa-apa benda kita buat, kita suka tangguh. Sebab itulah kita ni nampak lemah. Kita ni nampak tak hebat. Islam nampak mundur. Islam nampak tak maju. Sebab apa? Sebab kita manusia yang suka tangguh. Tapi tuan-tuan, kalau atas urusan yang boleh menyebabkan tambah harta kita, urusan yang boleh menyebabkan kita ni jadi hebat, kita akan berusaha awal. Kita ambil satu contoh lah. Satu contoh, kita ni katalah pagi kita nak kena pergi kerja awal. Tuan-tuan, pukul 4 kita sanggup bangkit. Bangkit pukul 4 pagi, kemudian start kereta, keluar naik kereta, pergi tempat kerja kita tu. Pukul 5 dah sampai di tempat kerja dah. Sebab apa? Sagi kita ada mesyuarat dengan orang. Kan? Kita ada meeting dengan orang. Kita kena berjumpa dengan orang. Sebab apa? Sebab kita takut bila kita pergi lambat, orang akan kutuk kita. Orang akan kata dekat kita. Orang akan kata kita ni golongan yang tak boleh bekerja. Kita akan takut orang hina kita. Kita akan takut kita tidak mendapat apa-apa balasan yang baik daripada orang yang kita nak jumpa. Tapi pasal apa kita ni tak buat macam tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak fikir pun yang Allah Subhanahu Wa Taala nanti marah kita, Allah Subhanahu Wa Taala benci kita, Allah Subhanahu Wa Taala nanti tak suka kepada kita. Sedangkan di dalam satu hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradallah an ya'lama manzilatahu 'inda Allah falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala min qalbihi fa inna Allah azza wa jalla yanzilu al-'abd 'indahu haitsu anzalahu al-'abdu min nafsihi. Nabi SAW sebut, Nabi kata, barang sesiapa yang menghendaki Allah Subhanahu yang menghendaki yang dia ni nak tahu bahawa di manakah kedudukan diri dia, di manakah kedudukan diri dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua nak tahu kita ni macam mana kedudukan kita di sisi Allah, macam mana kedudukan kita di sisi masyarakat. Kita nak tahu juga. Kita selalu tanya ni macam mana saya, ada orang kata apa kat saya? Tak ada. Macam mana saya ni jadi takbir surau ni, macam mana? Ada siapa kutuk saya? Ada juga, tapi tak ramai ingat. Puji banyak lagi orang lega kita. Kan? Ada dia kata ni saya duduk mengajar ni, ada siapa akan duduk dendam nak pukul saya ke? Dia kata tak ada, semua okey. Dia kata ada juga nak pukul tapi tak apa-apa ni pasal badan besar. Kata ada juga. Dia kata tak apa. Kata kita selalu nak tahu benda tu, kita nak tahu. Begitulah juga kita pun kena tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tengok kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Kita cek hati kita dulu. Banyak mana kedudukan ataupun macam mana Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di dalam hati kita. Begitulah juga kita boleh mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak banyak mana pun dalam hati kita, jadi kita terus ada angan-angan yang kita ni hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan rasa yang kita ni duduk pada satu kedudukan yang tinggi, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak duduk pun di dalam hati kita. Yang tu kita boleh ambil sebagai panduan. Dan kemudiannya disebutkan lagi oleh Nabi SAW. Nabi kata, wahai sekalian manusia, telah datang goncangan yang pertama, gegaran tiupan pertama yang diikuti dengan peristiwa yang amat dahsyat.
Gelombang tiupan yang kedua telah datang, maut bermacam-macam kesengsaraan. Nabi sebut apa? Nabi suruh kita berlindung daripada malapetaka ni. Malapetaka ni akan mai kena kita tak boleh lari. Tapi Nabi kata kita ada jalan dia. Nabi bagi peringatan awal. Nabi kata ingatlah kamu semua kepada Allah. Bila jadi semua benda ni, kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan dalam kehidupan kita ni kita banyak ingat benda-benda lain, ingat perkara-perkara lain selain dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita tengok kepada ayat ni, dia ceritakan lagi. Dia kata lepas ni duk tuduh Nabi-Nabi tadi ni pembawa sial. Dan kemudiannya Ibnu Jauzi di dalam kitab tafsir dia Zadul Masir, dia kata mengatakan bala yang menimpa mereka ketika itu ialah kemarau yang berpanjangan selama 3 tahun. Dan dikatakan juga bahawa rasul-rasul itu yang berada di Antakiyah selama 10 tahun. Maka mereka menuduh rasul-rasul itu adalah penyebab kepada semua keburukan yang berlaku sepanjang tempoh tersebut. Lalu mereka mengancam dan berkata kepada rasul-rasul ni, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Jadi puak-puak Antakiyah ni kata macam tu. Puak-puak Antakiyah ni kata macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang balik kata-kata mereka di dalam surah Yasin ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang balik. Dia berkata, mereka bersumpah demi sesungguhnya, dia kata la illam tantahu lanarjumannakum. Sesungguhnya sekiranya kamu tidak berhenti, kamu tak berhenti daripada berdakwah, kamu tak berhenti daripada duk cakap pasal-pasal Tuhan ni, sesungguhnya dia kata kami akan menjalankan tugas kami pula. Hampa kata hampa menjalankan tugas hampa, kami akan jalankan tugas kami pula. Dan tentulah kami akan merejam kamu semua dengan ketui batu. Maksudnya mereka ni akan rejam Nabi-Nabi ni dengan batu. Dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Maksudnya mereka gempak Nabi-Nabi ni macam kita lah. Zaman kita ni dia tak rejam dengan batu, dia gempak jenis lain. Hang cakap pandai, aku tukar hang pintar paruli Sabah mau kan. Itu aneh kata kat saya, ustaz jaga nanti depa tukar pi satu lagi pulau. Itu pulau apa? Pulau Ketam. Nanti dia tukar pi pulau Gezambu mana kan. Lah yang tu kerja depa, tuan-tuan. Yang tu kerja depa. Kerja kita cerita tentang hukum Allah. Nah, kita cerita tentang hukum Allah. Saya pun tak maulah kata, kita tak maulah cabak siapa-siapa. Tapi kita kena bercakap benar, kena bercakap tentang hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tuzah duk berasa kata siapa-siapa pun boleh selamat kita. Siapa pun tak boleh selamatkan kita hari di dunia ni boleh, tuan-tuan. Di dunia ni boleh lagi. Kita duduk di akhirat esok, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Esok jumpa Tuhan seorang-seorang diri saja. Pada ketika tu kita nak abang depa ni punca ni gempak saya. Sebab tu saya tak berani cakap pasal Islam, saya tak berani cakap pasal hudud, saya tak berani cakap pasal hukum. Pasal depa ni duk gempak nak tak saya di Pulau Gezambu. Kata jadi saya tak tahu pulau tu di mana, saya tak berani, jadi saya tak cakap lah. Tuhan tak akan dengar cakap kita. Sebab Tuhan akan tanya kita balik, wa an ilmihi fima fa'ala fi. Aku bagi ilmu dekat hang bukan untuk suruh hang pergi beli motor besar. Aku bagi ilmu dekat hang supaya hang duit banyak, bukan suruh hang pergi duk tukar kereta 3-4 kali. Tuhan aku bagi dekat hang nikmat, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Aku bagi dekat hang semua nikmat ni supaya hang mudah untuk berdakwah, untuk bawa manusia kepada jalan aku. Tapi hang buat alasan lepa ni gempak hang, lepa ni takut dengan hang. Maksudnya siapa Tuhan? Aku Tuhan kah? Lepa ni Tuhan kan? Bila jadi macam tu, tuan-tuan, apa akan kita jawab di hadapan Allah? Apa lagi kata-kata yang boleh kita gunakan untuk selamatkan diri kita di hadapan Allah? Kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang tahu semua selok-belok pasal kita. Kita bercakap dengan orang, bolehlah orang tak tahu pasal kita kan? Macam saya ada bercakap depan tuan-tuan ni, tuan-tuan bukan tahu saya tidur mengorah darah kapelan kan? Tuan-tuan tak tahu, nampak main duduk tang ni cantik elok lah kan? Tuan-tuan bukan tahu saya kentut darah kapelan, tak tahu kan? Makan macam mana, gelojoh kah, makan elok kah, makan ni baca doa kah, tak baca doa kah kan? Lagu mana perangai tak tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bercakap depan Tuhan, Tuhan tahu kita macam mana. Kita terus depan muhur Tuhan
Kita bercakap depan Allah Subhanahu Wa Taala esok, kita kena bercakap benar saja. Kita tak boleh bercakap selain daripada perkara lain. Sedangkan kita tak boleh duk cakap banyak. Lah ni boleh. Lah ni masuk lah mahkamah ke, kita boleh bercakap. Habaq lagu ni putak belit kot ni selepas kita. Kena lawyer terror pula lawan-lawan, kita boleh menang. Tapi depan Allah Subhanahu Wa Taala esok, kita tak boleh cakap apa-apa pun. Kita kena bercakap benda yang hak saja, benda yang benar saja, dan kita tak boleh nak bermuslihat lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, inilah kebenaran yang kita semua kena hadapi satu hari nanti. Imam Al-Mawardi, dia kita sebut di dalam kitab tafsirnya An-Nukat wal Uyun, dia kata menakalkan 3 tafsiran pada ayat la narjumannakum seperti berikut, yang disebutkan sebagai mereka ini akan melontak, akan merejam nabi-nabi ni dengan batu-batu ni. Jadi yang pertama sekali dia kata la narjumannakum bil hijarah. Dia kata yang pertama sekali dia kata kami akan merejam kamu dengan batu, iaitu pada pandangan Qatadah. Pada pandangan Abu Qatadah, dia kata mereka ini akan direjam dengan batu-batu. Pada pandangan yang kedua dia kata disebutkan pada ayat la narjumannakum wa la yamassannakum ni, kata mereka ini la nashtumannakum wa nu'zikum, iaitu kami akan mencela dan menyakiti kamu dengan perkataan. Pandangan Mujahid dan juga An-Naqash. Maksudnya ada satu lagi pandangan, dia kata la narjumannakum ni maksudnya mereka ini akan dilontarkan dengan kata-kata kesat, akan dilontar dengan kata-kata hina, akan dilontar dengan perkataan-perkataan buruk, seperti mana nabi-nabi dan rasul-rasul yang dulu kena, seperti mana Nabi Muhammad SAW sendiri kena. Lepas ni bila Nabi SAW bercakap tentang kebenaran, dia berkata wa yaqulul ladzina kafaru la tasma'u lihadzal Quran, jangan hampa dengar sekali-kali apa yang telah diperkatakan oleh Muhammad, iaitu dengan menggunakan kitab Al-Quran yang dia dakwa. Kemudiannya setelah orang ramai ini ada di kalangan masyarakat pada ketika itu tahu tentang kebenaran percakapan Nabi Muhammad SAW, yang mereka tahu bukannya Nabi mereka, ayat itu memang datang daripada Tuhan, datang dari Allah. Sebab tengok dalam kitab-kitab yang sebelum ni pun cerita benda yang sama seperti mana diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Mereka pula kata wa qala allazina kafaru lasta mursalan. Kata terus mereka ni pergi jumpa Nabi, wahai Muhammad, mereka celah Nabi. Mereka kata hang sebenarnya bukan Rasul, hang sebenarnya bukan Rasul, kami tak iktiraf hang pun Rasul. Macam tu juga kita tuan-tuan, walaupun mereka ni tidak mengiktiraf apa yang kita cakap, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak laksana. Contoh tuan-tuan yang duduk di taman ni, tuan-tuan buat macam-macam usaha untuk bawa orang mai ke surau masjid, mai ke surau ni untuk sama-sama berjemaah, untuk berada di dalam majlis ilmu. Jadi dalam banyak-banyak benda yang tuan-tuan buat, banyak-banyak bentuk dakwah yang tuan-tuan buat, ada di kalangan masyarakat yang tidak setuju, yang tu jadi biasa saja. Kalau dia duk main cakap pandai, hang nak jadi macam puak Antaqiyah, tanya dia. Kalau dia tanya Antaqiyah menentang apa, hang mengaji, hang tak erti sebenarnya. Sebab tu Nabi kata dah, akhir zaman ni Nabi kata wa yaksural jahlu. Nabi kata makin ramai kita nampak macam makin cerdik manusia, makin bertamadun manusia, tapi sebenarnya wa yaksural jahlu, sebenarnya makin bodoh manusia itu. Pasal apa? Semua manusia menggunakan akal semata-mata, semua manusia menggunakan pendapat peribadi semata-mata, dan mereka ini tidak mengutamakan pendapat yang datangnya dari Allah, pendapat yang datangnya daripada baginda Nabi SAW. Sebab tu di dalam ayat yang sebelum ni, innama tunziru man ittaba'a dzikra. Kalau tengok pada ayat tu, yang fa'u inzaruka ittabi'ul Quran, bermanfaatlah bagi orang-orang yang mahu mendengar penjelasan, mendengar tazkirah, mendengar peringatan yang diambil daripada Al-Quran, dan beruntunglah orang-orang yang mengikut Al-Quran. Yang tu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan keampunan kalau kita silap. Kita dah ikut Quran, katalah kita tersilap, faham, kita tak jadi dosa tuan-tuan, kita akan dapat keampunan dari Allah. Tapi kalau sekiranya kita tidak mengikut Al-Quran, mengikut hadis, kita ikut hal lain selain daripada tu, dah ijma' ulama' faqih ni dia ambil daripada Al-Quran dan hadis juga kita boleh ikut. Yang maksud ni maksudnya yang tak ada asas, yang tidak diambil daripada dasar-dasar Al-Quran dan hadis juga. Pada ketika tu kita akan melalui jalan-jalan yang sesat.
Kita akan melalui simpang-simpang yang sesat. Kita akan melalui kumpulan-kumpulan manusia yang sesat. Pada ketika itu, kita akan dikira orang yang sengaja melakukan kesesatan sebab kita pilih satu kumpulan yang sesat. Dan kemudiannya pandangan Mujahid dan juga An-Naqash ni, dia kata nabi-nabi ini diugut, akan dicela dan disakiti mereka ini. Kemudian yang ketiganya disebut lanaqtulannakum. Dia kata sebenarnya yang disebutkan sebagai lanarjumannakum tu adalah maksud dia lanaqtulannakum. Maksudnya bukan takat ugut nak rejam dengan batu, tapi mereka juga diugut akan dibunuh oleh penduduk-penduduk Antaqiyah ini. Bayangkan tuan-tuan, mereka stay di situ, di kampung tu, di bandar tu selama 10 tahun. Dalam masa 10 tahun ni, mereka ini diuji dengan bermacam-macam ujian. Nah, uji anak keluarga mereka dihina, diugut keluarga mereka, diancam keluarga mereka, tapi mereka tetap juga berada pada tempat mereka. Mereka tetap juga berada pada landasan Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan As-Suddi. Fakhrul Razi dia kita mengatakan pada ayat wala yamassannakum minna adzabun alim adalah keterangan pada ayat lanarjumannakum. Maka maknanya mereka akan merejam dengan batu sampai mati, atau merejam dengan perkataan sehingga melukakan, atau menyeksa dengan seksaan berat sebelum membunuh. Maksudnya nabi-nabi ini diancam dengan dua perkara. Yang pertama, diseksa jiwa mereka, diseksa otak mereka, dibagi tekanan kepada mereka, kan, dibagi tekanan. Kemudiannya diseksa fizikal mereka, supaya mereka ini tinggalkan dakwah, tinggalkan usaha dakwah, ajak manusia-manusia jadi baik. Pengajaran daripada ayat ni, dia kata tuduhan palsu tanpa hujah sering dilontarkan kepada pendakwah yang berusaha mengeluarkan manusia daripada kejahilan. Tuan-tuan, orang jahil ni, tu saya duk cerita lah, tang mana pun ada. Nah, saya cerita dah, saya duduk pergi makan di satu kedai di sebelah pulau, okay? Razif tahu lah, Razif, dia selalu duduk pergi kot tu. Jadi duduk pergi makan kedai tu, boleh kata kedai jadi permanent lah. Kita keluar dah sekolah, tak ada apa, pergi minum air tu, kemudian pergi makan tu, kan, pergi makan tu. Nak jaga tak mau makan tak mau langsung, dan ni susah lah. Duk nampak kedai tu yang paling bagus. Sebab apa? Tengok makcik-makcik duk berniaga dalam tu, kan. Kemudian pakaian tutup aurat apa semua, kita tengok lega, sejuk hati lah, kan, sejuk hati. Kemudiannya duk makan lama lah, sampai jadi setahun lah duk pergi makan di kedai tu. Satu hari tuan-tuan, dalam bulan lepas, saya bawa motor pergi parking depan kedai. Nak dia cerita ni, motor saya tu number plate belakang tu patah, tinggal huruf saja, kan, tinggal huruf saja. Jadi nombor tak ada, tinggal huruf di atas saja. Jadi ada satu makcik umur lebih kurang dalam 55 tahun, lebih kurang 55 tahun. Dia ni keluar pergi pusing motor saya. Kata ni siapa ni, duk buat tawaf ajaran apa pula, duk pusing di motor tu, duk tengok motor. Kemudian dia masuk balik dalam kedai dia ambil pen dengan kertas. Dia turun pergi di motor tu, dia tengok kat belakang, dia pusing pergi depan, dia tengok nombor depan, dia ambil, dia tulis. Kan, kita tanya awak pasal apa ambil nombor ni? Tak apa, saja je. Dia kata saja. Dia kata sajalah ambil nombor motor ustaz. Dia kata awak tak boleh ke? Kata boleh, tak ada masalah apa. Tak apa, nanti saya umar kita ambil nombor kita pula. Melawak itu. Kita pun minum makan apa semua habis, saya keluar balik. Selepas 2 minggu saya pergi pula kedai tu. Pergi pula. Duk tengah makan apa minum ni, dia mai. Dia kata, dia bagi salam, assalamualaikum ustaz. Dia kata, ya, dia kata ada apa makcik? Dia kata makcik ni nak buat kenduri, kalau boleh 2-3 hari lagi ni makcik nak buat kenduri. Kata alhamdulillah nak buat kenduri bagus. Dia kata makcik ni kena baru ni. Kena apa? Makcik hari tu ni saja makcik ambil nombor motor ustaz, makcik pergi tikam kena 3,000. Dia kata lah macam mana ustaz mau setengah. Ish, jebon sungguh. Saya geram sungguh. Rupanya tuan-tuan, dia jahil. Dia sebab tu dia boleh main cakap macam tu. Bukan dia pasal dia tahu, dia jahil. Kata makcik, kata tikam nombor ni haram, kata. Dah, dia kata makcik tikam ni bukan ada niat apa, saja-saja ya. Dia kata hari tu ada mengaji tu ni, ada ustaz duk terang, dia kata kita kalau buat apa-apa ni bergantung kepada niat. Dia terang kat kita pula. Dia kata aku kena berhenti main mengaji kat dia pula apa.
Kan dia kata apa-apa yang kita buat ni, dia kata bergantung kepada niat. Sebenarnya dia kata hari tu ni saja-saja saja. Pergi tikam kena, memang tak ada niat apa. Memang tak ada niat apa. Duit gaji makcik pun cukup dah. Suami makcik pun gaji banyak, anak-anak pun duk bagi. Saja kerja ni, memang kerja ni sonok-sonok saja. Dia kata, tapi nak jadi cerita dia, tapi pergi tikam jadi kena. Dia tak bukan ada niat apa satu. Dia tak ada niat apa. Dia kata, takkan yang tu pun jadi salah. Saya kata, tetap hukum haram, kata tetap haram. Kata, kan hukum haram tetap haram. Saya kata, makcik cuba ambil pisau, tikam paha makcik. Satu, tikam dengan niat. Yang keduanya, tikam dengan tanpa apa-apa niat. Sakit tak? Dua-dua sakit. Dua-dua sakit macam tu lah. Tikam nombor ni dengan niat pun haram, tanpa niat pun haram. Itu dia kata, nak buat apa duit ni? Duit ni makcik ambil, pergi buatlah jalan ke, pergi buat apa-apa ke. Kan? Apa-apa pun tak boleh buat, tak boleh. Saya kata tak boleh. Dia kata tak apa, nanti saya tanya Ustaz Kazim Milih. Ustaz Kazim Milih nak main ceramah 30 bulan. Saya kata sama lah, tanya dia pun dia akan kata lagu tu juga. Kata dah, dia kata mesti dia ada pendapat lain punya. Dia kata amboi, dia confirm sampai tu. Wallahu alam tuan-tuan. Nak apa jadi? Yang ni yang kata wa yaksurul jahlu. Maksudnya orang jahil ni bukan makin tak ada, makin banyak. Sebab dia duk rasa kata dia cerdik, dia duk rasa kata dia pandai, dia duk rasa kata dia ni pandai dah tentang hukum, dia reti dah tentang hukum. Tapi bila kita jumpa orang yang macam ni, kita jadi pelik, kita jadi pelik, kita jadi macam percaya tak percaya. Tapi bila berlaku sendiri depan mata kita, apa yang Nabi sebut jelas terbentang. Apa yang Nabi kata di akhir zaman, Nabi kata wa yaksurul jahlu wa yadhharuz zina. Nabi kata di akhir zaman ini, Nabi kata akan dizahirkan zina di merata-rata tempat. Dan kemudian Nabi kata apa akan mendapati? Ramai di kalangan manusia yang jahil tentang agama Allah, ramai di kalangan manusia yang jahil tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada yang berani cakap kalau sekiranya dilaksanakan hukum hudud, hukum potong tangan, habislah orang Melayu tak ada tangan. Dia kata orang Melayu nanti tak ada tangan. Awak kita semua ni penyamun penyengak kah? Kan? Kita bukan penyamun penyengak macam mereka sangka. Kan? Sebenarnya yang duk menyamun penyengak ni orang hak ada pangkat, hak yang gaji 70,000 sebulan, hak gaji 60,000 sebulan. Bila dia menyamun, dia yang takut sebenarnya. Dia takut kalau sekiranya dilaksanakan, dia dah boleh kena berhenti jadi penyamun, kena resign, kena berhenti jadi penyamun. Dia tak cukup untuk diri dia. Dia tak cukup untuk kepentingan hidup dia. Sebab apa? Sebab apa? Dia sebenarnya telah dikuasai oleh iblis. Yang ni yang kita takut, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tak tergolong dalam kumpulan-kumpulan orang yang macam ni. Puak-puak Antakiyah ini sebenarnya mereka dalam keadaan duk sangka kata mereka betul. Sebab itulah mereka ini mengancam nabi-nabi tersebut. Pejuang dan pendakwah Islam dia kata akan sentiasa berdepan dengan ancaman, ugutan dan siksaan. Para nabi lah yang paling berat menerima ujian sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata inna min asyaddin nasi bala al anbiya summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Nabi kata sesungguhnya manusia yang paling dahsyat menerima ujian dan musibah ialah para nabi-nabi, dan kemudiannya para ulama selepasnya, dan kemudiannya para salihin selepasnya. Maksudnya siapa yang buat kerja Allah, siapa yang buat kerja berdakwah, siapa yang buat kerja dakwah, siapa yang nak ajak orang jadi baik, mereka ini tidak akan terlepas daripada ujian. Mereka ini tidak akan terlepas daripada ujian. Macam kita setengah-setengah. Tuan-tuan, ada setengah-setengah tu imam kadang-kadang duk sembang, dia kata ustaz, dia kata saya ni kadang-kadang kena uji. Dia kata orang kata macam-macam kat saya. Baca dia kata suara macam burung kekak tua kata kat saya ni. Dia kata saya jadi imam sembahyang Jumaat, saya suruh mereka jadi imam, mereka kata saya perli mereka, mentang-mentang kami tak erti. Tapi mereka kata kat saya jadi imam baca macam burung kekak tua. Dia kata nak macam mana, memang saya tua dah. Kan suruh mereka pergi belajar jadi imam, mereka tak mau. Mereka duduk kedarah ayat ketum ya. Kan? Bila jadi macam kita suruh, mereka tak mau. Jadi dia kata bukan takat tu, nak jadi pula dia kata ujian pula anak saya pula. Dia kata dia pergi bawa perempuan mana tu, anak darah siapa tu. Dia kata lepas kata saya tak kata apa, lepas kata saya seronok.
Mana ada dia kata seorang ayah dia kata hak reti hukum, hak tahu hukum, sonok bila anak dia ni bawa buat benda haram. Saya kata dekat dia, senang saja. Macam mana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita jangan bimbang. Sebab apa? Kita bila pada jalan kita nak buat kebaikan, kita mesti ada ujian. Barulah manih dakwah kita, barulah perjalanan dakwah kita jadi indah, barulah perjalanan dakwah kita ni ada kesan dia. Contoh macam mana kita apabila kita menghuraikan tentang hukum-hukum Allah, menceritakan, ajak manusia buat kebaikan, ada di kalangan manusia yang marah, tak puas hati, maksudnya berkesan dakwah kita. Bila dia tak puas hati, dia marah kat kita, tanda kata dakwah kita berkesan. Nah, dakwah kita berkesan. Bukan tanda bila mai-mai orang jadi ramai semua mai, bukan yang tu saja kesan daripada dakwah. Tapi apabila orang marah, apabila orang tak setuju dengan hukum datang dari Allah, bila kita nak buat, orang marah, orang tak suka, ada kumpulan yang menentang, maksudnya betul jalan kita. Yang tu jalan kita dan kita pada jalan yang betul. Sebab itulah Nabi SAW pesan lagi, antara pesanan Nabi kata, kita ni satu ketika esok kita akan diuji dengan bermacam-macam bentuk kesusahan. Iaitu kesusahan yang paling dahsyat ialah ujian sakaratul maut. Ujian sakaratul maut akan kena kepada semua orang. Walaupun ujian kesusahan yang lain, contohnya susah daripada sudut harta, susah daripada sudut duit wang ringgit, susah daripada sudut lain. Katalah kita ni Tuhan bagi sihat. Contoh Firaun, tuan-tuan. Firaun ni pada satu ketika orang kata cerita tentang Firaun ni cerita dongeng. Tapi apabila ada seorang pengkaji ekologi nama dia Sir Leonard Woolley, Sir Leonard Woolley, betul Razif sebut nama Sir Leonard Woolley, dia habaq ni, Razif habaq, dia Sir Leonard Woolley nama dia. Pada tahun 1820, jadi lepas ni buat kajian. Sir Leonard ni dia buat kajian, dia kata pasal apa yang Firaun ni, dia kata orang duk kata Firaun ni adalah satu benda dongeng, tapi Allah SWT tunjuk supaya manusia boleh ambil pengajaran. Tiba-tiba ada satu kumpulan geng ekologi ni, depa ni jumpa dengan mayat Firaun. Dan kemudian setelah dibuat kajian, Firaun ni dia berasal daripada satu tempat, iaitu daripada Mesir. Dan kemudiannya kesan-kesan yang ada di dalam tubuh Firaun bila buat kajian, maksudnya dia ni telah makan air daripada laut yang ditenggelamkan oleh Allah SWT, yang ada cerita dia di dalam Al-Quran. Jadi ada relate cerita yang dibuat kajian yang dibuat oleh Sir Leonard Woolley ni dengan Al-Quran. Jadi menandakan bahawa cerita tentang Firaun bukanlah satu cerita dongeng. Ini adalah cerita benar. Dan antara kajian yang dibuat lagi, dia berkata apa sebab Firaun ni mayat dia tidak reput, disebabkan ada sejenis garam yang masuk ke dalam tubuh Firaun. Tak percaya tuan-tuan, balik pesang ikan, buah garam, biar tengok ikan tu boleh tahan setahun. Cuma boleh makan ke tak kita tak tahu dah, tapi ikan tu tak akan reput. Duk jadi ikan kerin tu. Tu tanda pasal apa? Tu baru buah garam besar ni lah. Jadi garam yang masuk dalam tubuh Firaun antara sebab Allah SWT jadikan macam tu, tubuh dia tak jadi reput. Sebab apa? Supaya dia boleh ditunjuk contoh kepada kita manusia di zaman ni. Jadi bila relate dengan Al-Quran, ramai di kalangan manusia yang mula sedar tentang kebenaran Al-Quran. Begitulah juga cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam juga geng-geng ekologi ni jumpa cawan, jumpa pinggan yang dibuat daripada seramik, jumpa di satu tempat. Dan kemudian mereka kaji, sebenarnya benda-benda ni semua bukan main daripada kawasan tu, dia main daripada tempat yang Allah SWT hantar Nabi yang bernama Nuh alaihi salam. Tu kajian yang dibuat. Tuan-tuan, orang yang bukan Islam, ramai di kalangan orang yang bukan Islam telah memeluk Islam. Jadi kita tak perlu kepada kajian ni pun, kita tengok saja Al-Quran. Allah SWT pesan dah, suruh ikut saja Al-Quran tanpa kajian-kajian lain. Kita dah wajib beriman kepada Allah. Kita dah sebenarnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya Nabi sebut lagi, Nabi kata, seberapa banyak yang kamu kehendaki. Nabi kata, manakah yang, Nabi kata, sesungguhnya aku akan memperbanyakkan selawat ke atasmu ya Rasulullah.
Sahabat yang dengar ucapan Nabi, yang dengar nasihat Nabi, apabila Nabi kata dekat mereka, Nabi kata, ingatlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu tentang ujian-ujian Allah, ingatlah tentang goncangan yang akan dibuat oleh Allah, ingatlah tentang ujian sakaratul maut yang akan berlaku ke atas kamu. Kemudiannya apa mereka jawab? Mereka kata, ya Rasulullah, apa perlu kami buat? Nabi kata, berselawatlah hampa ke atas aku. Jadi ada sahabat tanya, banyak mana kami nak selawat? Bertanya lagi, adakah kami nak berselawat kepada kamu 1/4? Adakah kami nak berselawat dekat atas kamu 1/2? Dan adakah kami nak berselawat dekat kamu secara seluruhnya? Kemudian Nabi SAW jawab lagi. Nabi kata, baginda menjawab, seberapa banyak yang kamu kehendaki, maka jika kamu tambah, ianya akan menjadi kebajikan kepada kamu. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku jadikan sepenuhnya untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah? Oleh yang demikian, jawab baginda Nabi SAW, segala kehendakmu akan dipenuhi dan diampuni segala dosa-dosa. Maksudnya kita tuan-tuan, selawat ni satu perkara yang besar. Dalam keadaan kita ditimpa musibah, kita berselawat ke atas Nabi. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang dia ni cukup takut dengan ancaman dan bala dari Allah, sampai menyebabkan kadang-kadang dia tidur tak lena. Kemudian dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak satu doa yang boleh menyebabkan aku ni jadi tenang? Sebab apa? Aku selalu bimbang tentang ancaman Allah. Aku selalu bimbang tentang bencana yang akan Allah SWT hantar kepada kita. Kemudian Nabi kata, bacalah, Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah quwata illa billah. Nah, Nabi kata, Masya Allah quwata illa billah. Nabi kata, ulanglah bacaan ni, sesungguhnya engkau akan bebas daripada bencana, dan engkau akan bebas daripada melihat bencana berlaku di hadapan kamu. Tu tuan-tuan, kita pun sama. Kita pun sama. Kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesempatan, bagi ruang, bagi masa. Sementara masa, ruang, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sihat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semua keadaan. Jadi gunalah keadaan yang ada ni. Saya pergi ziarah satu orang sakit minggu lepas. Nah, dia ni tiba-tiba saja dia duduk mengajak di Sarawak. Duduk sihat elok tuan-tuan, tiba-tiba kena sakit. Pergi cek doktor, dia kata jantung dia jadi lemah. Jantung dia bergerak makin pelan. Bila pergi cek lagi tak ada satu saluran jantung dia yang blok. Dan bila tengok kedudukan jantung dia sihat elok, cuma jantung dia jadi lemah. Doktor cari tak jumpa apa sebenarnya yang menyebabkan jantung dia jadi lemah. Tengok buah pinggang elok. Tengok hati elok. Tengok paru-paru semua elok. Cek otak dia, otak tak ada pendarahan, semua elok. Kemudian badan makin susut. Kemudian bila nak buat ibadat, dia makin lemah tubuh dia. Kemudian nak berdiri pun perlu kepada bantuan orang. Makin hari makin teruk. Bila saya pergi, saya tengok keadaan yang macam tu. Bila saya tanya dia sakit ni sebab apa? Dia kata tak tahu, Allah Alam. Bila cek doktor kata tak ada pun, kan? Cuma jantung jadi lemah tanpa sebab. Tak ada sebab yang boleh dikaitkan dengan sebab jantung dia lemah. Kita mungkinlah ada blok atau mana ke boleh jadi lemah, tapi ni tak ada blok apa, tiba-tiba jantung jadi lemah. Bila kita tengok keadaan macam tu, cuba kita muhasabah diri kita tuan-tuan. Kalaulah sekiranya kita ada tengah sihat-sihat ni, tiba-tiba Allah Subhanahu Taala bagi penyakit yang sama kat kita. Jantung kita jadi lemah, badan kita mula susut, kita mula nak buat ibadat jadi susah, kita mula nak mai sembahyang jemaah jadi payah. Kita akan ingat balik pada saat-saat yang sebelum ni Allah Subhanahu Taala bagi masa dan ruang kepada kita boleh mai, boleh keadaan sihat, boleh bergerak, boleh datang ke sini, tapi kita tak pernah luangkan masa untuk bersama-sama. Kita luangkan masa untuk berjemaah dengan TV. Kita luangkan masa untuk berjemaah dengan pasaraya. Kita luangkan masa untuk berjemaah dengan geng-geng pasar malam. Kita berjemaah dengan kumpulan-kumpulan lain, bukan dengan kumpulan yang bawa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita dibagi ujian yang seperti itu, kita akan jadi golongan yang paling menyesal. Paling menyesal rajulun amkinah
kita akan jadi kumpulan yang menyesal. Sebab sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala berikan ruang, berikan masa kepada kita, kita tak ambil peluang dan ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan kepada kita. Dan saya rasa sekarang itu insya-Allah selepas ni kita sambung ayat yang ke-19, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi rasul-rasul itu jawab, maksudnya rasul-rasul ni jawab balik